ketuk jaga kau. Cakap kau nak tengok, nak dengar. Kau ketuk jaga kau cakap. Ketuk tu. Pecah. Dia pecah. Kau tunggu kejap. Nah. Ijan marah ni. Kualitas ni. Kau marah kenapa? Kenapa kau marah ni? Ada api ke apa? Dia kalau ada api memang dia takkan belikan. Pasal apa? Kalau beli nanti dia makan dalam bilik, bahaya. Dia biliknya busuk. Dia dah tahu dah puncanya. Kan sebab dia bonting 3 hari. Isnin, Rabu, Kamis. Macam tu. Kadang Jumaat pun dia ponting tak Jumaat. Kalau Jumaat ponting lagi dia akan masuk bilik. Makan dalam bilik dah 4, 5, 6. Dia dah bau biliknya. Tu jangan marah tu mungkin. Tak kasih belilah. Setiap mak dia cakap, mak kalau dia minta lah jangan bagi. Dia pun tahulah. Nanti kalau beli dia akan makan dalam bilik. Ambil selemak tu makan dalam bilik. Jangan marah lah tu. Dia tahu dah. Sebab kalau makan dalam bilik nanti busuk. Bila busuk, singgat tu datang tau. Singgat tu macam jendalat, tapi ulat dia kecil. Itu dah singgat. Itu mak tak nak. Itu yang Ijan tak nak beli tu. Dia singgat. Yang kecil tu singgat. Long pernah jumpa singgat. Bangun-bangun tu mana selemah. Bangun mandi lah. Mandi dulu. Tu boleh sunat. Dia mandi dulu. Mandi ke apa? Mandi tak? Okey. Kok dia penting ni? Saya Isnin dah berapa kali penting. Dah dulu. Dia semua tahu ada api. Dia
Kita ni Apik tak kita ni terpun tak kerja penting. Tu ya dia tak nak beli semak. Nanti kalau beli semak, habislah dia makan dalam bilik. Inilah biliknya busuk. Dah sampai letak tong sampah dekat situ tu, dia lah busuk. Bau dia memang kuat. Dia apa tu anjing tu datang. Pagi tadi ada anjing. Awal pagi tu anjing tu macam nak makan pula sampah tu. Busuk baunya. Betul lah kalau menyaga kan, menyaga apa? Memang akan orang akan takut. Ada yang tak takut, ada yang takut, ada yang tak takut. Tapi kalau Cina dengan India menyaga, dia tak takut. Selalu ada, mesti ada apa tu, alah yang simpan-simpan macam bau-bau tu, atau sampah tu. Bau paling busuk, bau sampah. Mula mana nak beli selamat. Sekarang ada api. Boleh lah dia nak beli selamat. Tu nampak api, terus tak jadi beli. Mobil kecil lah. Tadi dia nak beli selamat dia. Tadi yang mula-mula tadi nak beli. Lepas tu ada kereta api dia tak jadi lah. Itulah cakap. Kalau beli nanti budak dia makan dalam bilik. Bilik ni nanti jadi busuk. Itulah buktinya dia punting tu. Dah makan dalam bilik. Dia kalau makan kat dapur, nanti Jan ada kat rumah, dia akan pergi kerja. Tengoklah nanti. Tengoklah nanti dia akan pergi kerja. Jan dekat rumah. Dia dah nak dekat lagi berapa, lagi 2 minggu lagi, 24 20 ni dah ada kat rumah lah. Coba kongsi akan cakap. Dia tak ambil kerja terus, dia akan jaga rumah dulu. Yelah, mesti dia makan dalam bilik. Jan dia edit video. Cantik lah videonya.
Kalau Casey pun edit video juga. Kalau ada kipas ke apa, dia potong, dia cut. Kipas, bunyi kipas. Aku nanti sekali nak edit video lah. Video yang aku rakam nanti aku nak edit, supaya aku nak buang dia punya benda yang bising-bising tu lah. Nanti aku nak belajar edit video. Tapi edit lah video. Harapan 22 lah budak. Dah lah budak.